Bye. Ha? Dah tak? Bye. Take care. Baik. Let's enjoy the view. I am the view. Hai. Sekarang sudah jam 10.25. Nampak? 10.25. Sekejap lah aku buka ni. Sekejap Mana dia ni? Okey, dah tengok. Okey, sekarang dah 10.25. Okey, hari ni dah 21 bulan lah. 21 bulan. Okey, tukar balik. Tak tukar balik lah, aku di sini. So, 10.25. Okey, so kisahnya saya dekat sangat. Betul lah. Okey, hari ni adalah hari yang terakhir pada hari ni untuk saya bercakap elok. Bukan hari ni, macam sebelum sesuatu berlaku, iaitu operasi untuk gigi saya ini. Aku harap aku okey. Aku tak pernah tahu sakit ke apa ke komplikasi dia kan, tapi macam InsyaAllah okey. Tak pernah kena, memanglah kan, kita tak tahu kan. Gitulah. So, all the best Nadia. Bye. Sengit. Okay, saya sudah melakukan operasi gigi menarik. Nanti kita cerita panjang. Okay, bye. Hai, Nadia di sini. Saya nak update kepada saya punya muka tadi. Kita kata muka kita ni tak seimbang. Actually tak seimbang lagi. Kalau ikutkan dia masih lagi bengkak kat sini. Kesan daripada operation tadilah. Kita buat tooth extraction, penarikan, pembuangan, pengeluaran gigi. Sebab wisdom tooth ni dia dah sama umur dengan saya, tak pernah nak keluar. Tadi doktor kata pun keluar degil. Jadi terpaksa panggil spesialis lah untuk bantu. Alhamdulillah okey. Sebab dia punya akar tu cangkuk kecil je kat bawah tu, kat sini. Lepas tu dia baring terlentang, jadi dia kacau gigi kat depan dia. Jadi dah lah dia ada caries, dia menyebabkan dapat caries juga. Nanti kita cerita kenapa dan apa masalah gigi saya sebelum ni yang ada masalah, dan bila mana dia tak ada masalah. Okey, itulah berkenaannya. So tadi sakit, kebas lepas tu sakit. Nanti kita cerita pasal sakit tu lebih juga. Cuma nak update, dia dah kurang bengkak dan kebas tu dah hilang. Ada sikit-sikit kebas tapi dah boleh start rasa macam biasa. Bengkak pun dah kurang macam biasa. Takut nak gosok gigi, tapi kita dah ada orang yang pengalaman juga kat dalam rumah ni yang mana ibu saya. Jadi kita belajar banyak juga dengan dia lah, selain kita dengar daripada apa yang doktor cakap sebelum ni dan doktor dah pesan. Saya harap gigi saya ni baik dan tak ada masalah komplikasi yang teruk dalam jangka panjang. Sebab ada macam-macam saya nak buat dan makan. Okey, itu saja buat masa ni. Bye, jumpa nanti untuk update yang seterusnya kalau ada. Hai, Nadia di sini. Nadia lagi. Sakit saya punya gigi. Hari ni adalah post up day 7. Kita nak pergi, nampak masih bengkak lagi kan. They said by time, so we'll see by time. Hari ni STO day 7. So dia nak cabut dan gatal gusi, dan nanti in between kita akan cerita lebih sikit lah. Okay, bye. Okay lah, boleh lah penat. Hakkat gigi lagi, sakit lah. So dia bagi tepung stan. Kita dah buat STO. The thing about this STO, dia berdarah. Mungkin sebab tempat dia tarik tu kuat. Dan doktor pun cakap dia gusi tu dah tutup, tapi tak habis tutup yang ujung tu. So at least kena 7 hari lagi so diet. Okay, we'll see. Do the best. Bye. Hai. Gelap lah. Gali jap. Macam tu hidup sikit. Walaupun terdaun nampak macam tu, I'm good.
Okey. Hari ni sudah 12 September. Sekejap. Mana dia? Dia di sini. Di sini. Sekejap, mana kau? Sini. Okey. Hari ni. Okey, hari ni 12 September. Tengok Tengok sini, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Geram pula aku. Okey, 12 September. Hari ni adalah hari ke-21 selepas apa proses itu? Pencabutan, pembuangan, penarikan gigi bongsu saya. Situasinya adalah, pendekkan je lah dulu, kita cakap pendek je. So situasinya adalah sejak daripada operation 14 hari, bukan 14, 7 hari kemudian, pada hari 14 ke atas, dia dah start rasa sakit yang ngilu yang dahsyat. Lebih kurang dalam 1 minggu ni lah sebenarnya. Lepas dia start bengkak, minum air room temperature, suhu bilik pun kira macam menggigil-gigil, ngilu yang teruk. Jadi hari ni setelah pergi dan berbincang dengan doktor gigi tersebut, bukan tersebut lah, mana-mana doktor gigi lah, hari ni pergi doktor gigi lah. Sebab mula-mula dia bagi reassurance, tapi nampak gayanya aku dah cakap lebih sikit. Bila aku cakap lebih sikit tu, dia rasa mungkin sebab gigi sebelah tu, tengok gigi sebelah tu ada lubang. Ya, aku tahu dia ada lubang, tapi tak adalah efek lubang, tak ada macam jangka yang lubang tu akan teruk ke ataupun akan menyebabkan masalah ke. Sebab kita fokus dekat operation je, kita tak terfikir lagi gigi sebelah tu. Sebab lepas operation tak adalah masalah yang teruk macam tu ataupun sampai macam tu, dia sikit-sikit je. Lepas tu, tapi bila jadi teruk pada minggu yang terakhir ni, seminggu ni, bila dah macam mungkin sebab tu, suruh kata dia tampal sementara. Sudah tampal sementara, dah tampal sementara tu, kumur lah, nak kumur sekejap kan, kumur terus hilang sakit tu. Of course dia rasa macam letih, lemah dengan lesu, lenguh lah lagi. Mungkin tahu lepas dia tampal tu rasa macam penat, otot-otot yang kat gusi sebelah yang operation tu macam penat di sebelah. So aku rasa sebab tu kot. Tapi sakit yang gila tu, kumur air tak sakit langsung. Cuma adalah sikit-sikit dia after effect kan. Tapi okey, lepas minumnya pun, minum air sejuk pun okey, Alhamdulillah. Jadi kita harap penyembuhan ini berlaku dengan sangat baik. Amin. Itulah apa orang kata tu, update terkini. Bye.